Berdasarkan tafsir Ibnu Kathir dan Sahih Al-Bukhari, surah Al-Fil mengisahkan peristiwa tentera bergajah pimpinan Abraha, pemerintah Yaman yang cuba menyerang dan memusnahkan Kaabah. Peristiwa ini berlaku pada tahun kelahiran Rasulullah SAW. Dalam sirah Ibnu Hisham diceritakan Abraha membina gereja besar di San'a untuk memalingkan tumpuan jemaah haji dari Kaabah. Apabila usahanya gagal, dia mengumpulkan tentera besar, termasuk gajah perang bernama Mahmud untuk menyerang Mekah. Penduduk Mekah yang tidak berdaya hanya berserah kepada Allah. Abdul Muttalib, datuk Rasulullah SAW, berdoa, "Kami hanya memohon pertolongan-Mu, ya Allah." Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran menafsirkan bahawa Allah mengirimkan kumpulan burung ababil yang membawa batu dari neraka Sijil. Setiap burung membawa 3 batu, 1 di paruh dan 2 di kaki. Burung-burung itu menyerang tentera Abraha sehingga mereka hancur seperti daun yang dimakan ulat. Gajah-gajah perang pun rebah tak berdaya. Kaabah terselamat tanpa pertempuran. Kisah ini mengajarkan kita, pertolongan Allah pasti datang bagi yang bertawakal. Kebenaran akan sentiasa dilindunginya. Subscribe sekarang untuk lebih banyak kisah mujizat dalam Al-Quran.